Hello Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Baik, so jom kita recap balik apa yang berlaku untuk sesi trading pada hari ni. Untuk sesi intraday pagi, sekarang ni kita boleh identify ada satu SMS zone. Okay, SMS zone ni dalam indikator belum termuncul lagi lah sebab ini buat masa ni dalam fasa programming. Cuma SMS zone ni ada time being kita akan share kat dalam channel PSC Academy lah. So, untuk semasa ni kita tengoklah kepada SMS zone yang telah berlaku tadi actually. So, SMS zone ni kita identify hanya jika tiada setup sunlight. Alright? So, bila setup sunlight tak ada, SMS zone ni should be akan ada, kita cuba identify lah di mana yang ada. Dan sekarang ni untuk SMS zone yang berlaku pada jam 12 tadi, pada jam 12 ini dah siap-siap membuat satu candle arah. Anda boleh lihat dekat sini. Candle arah dah mula terbentuk. Candle arah dah mula terbentuk. Candle arah ni apa? Dia buka daripada dalam zone, dia tutup di luar zone. So, waktu candle arah ni terbentuk, kita dah boleh dah mencari peluang sell. Maybe 5 tick di bawah zone, which is macam this one, 3901, ataupun lagi low risk adalah di dalam zone lah. This one we can say high risk sikit lah daripada yang tunggu dalam zone. So, untuk sekarang ni, kita lihat apa yang berlaku. Okay. So seterusnya ianya actually dia untuk siapa yang ambil position dari segi high risk sedikit, anda boleh dapat Q pada 3901 lah. Kita akan target actually sama je konsep dia macam yang sudah ada, yang zone biasa. Kita akan cuba TP di 3906, 3886 lah, 20 tick. Alright, kita akan cuba tick 20 tick. So sekarang ni kita lihat order dah trigger. Kalau siapa yang tunggu dalam zone memang should be tak adalah. Tapi kalau siapa yang tunggu dalam zone dan kena, so boleh dapat low risk entry. Lagi cantik. So at the time being, dia ni buka di bawah. Dia buka di sini tadi. Pada pukul petang, sesi petang. So siapa yang hold antara tengah hari, pagi ke petang, should be akan dapat TP lah. Alright. Anda boleh lihat dekat sini semasa ni, ini jam sekitar jam 2.35, 2.30 buka, 2.30 buka. Ini buka dengan gap down pada harga open price 3874. So between 3874 plus minus lah should be order anda akan trigger kalau anda dah parking buy limit di bawah ya. So sekarang ni ianya dah berada di TP1 dan juga TP2. TP2 kita adalah pada kejap. TP2 kita adalah pada harga this one 3886, 3876. 3876. Dah hit TP1 dan TP2 sekali. So should be intraday player boleh je lah nak clearkan position. So kemudian apa yang berlaku dah biar sajalah. Cuma apa yang saya nak beritahu, SMS zone ni hanya boleh berlaku boleh digunakan sekali sahajalah. So kalau dia dah reach balik this one, anda tak perlu nak sell lagi. Alright, sebab kita dah trigger dekat this one. This is tempat yang kita dah trigger lah. So kalau dia dah entry, lepas tu dah ke TP, untuk kita entry balik kat sini, kita memang tak recommend lah. Sebab zone ni adalah zone yang rapuh, yang tak kuat. Alright, thank you very much.